Kan? Tapi bila lepas tu kan, orang kata busuk ni kata, tapi bila dah bercerai tu, kan, kentut laki dia tu tiba-tiba jadi kentut yang paling lagi busuk daripada orang lain yang describe. So that's the problem lah. Yelah. Okay, that's the problem. Okay, so itu cerita dia. Dan bila keluar tubuh parti baru macam sial, ya, kita dah dengar Olivia yang Rafizi akan lancarkan parti pada bulan 6. Kita akan tanya Rafizi lah kan. So sama ada dia akan keluarkan parti pada bulan 6. Tapi itu cerita dia, saudara-saudari. Saya rasa Rafizi adalah sebahagian daripada masalah itu. Kan? Tapi kita wish Rafizi all the best dalam menyerang Anwar Ibrahim. Dan kita juga wish Rafizi all the best dalam cubaan untuk mendapatkan sijil perusahaan sosial. Sijil perusahaan sosial, YB Viral PLT. So perusahaan sosial ini diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Rafizi punya diiktiraf tak? Last I check tak ada pun nama Kesom tu. Kan? Saja. Rafizi kata, hey. Tapi itu cerita dia. So is part of the problem, ya. So ini adalah cerita yang kita nampak daripada ramanan ni. Tapi saya rasa Anwar dia akan cuba divert. Dia akan cari cara untuk divert benda ni, ya. Sebab sama ada dia akan tarik orang lain untuk terlibat, kan? Mungkin somebody else yang dia akan tarik untuk dedahkan. Sebab benda ni dah mencemar, dia nak kena, kalau dia punya nama tercemar, dia akan cemarkan nama orang lain. Betul? Kan? Tapi macam manalah orang macam, aku tak tahu macam mana Ramanan ni boleh pergi bekerja. Sebenarnya kalau kata dia ambil 9.5 juta, actually right, someone yang dah ambil 5.5 juta adalah seorang yang sangat tak honest. Orang yang tak jujur. Orang yang memang kata memang dah red flag dah dekat situ. Mendiang Kapal Singh kata kena charge dia pasal jenayah. Dia jadi menteri tau. Dan kita dah tengok bagaimana Menteri Sumber projek-projek Manusia pula tu. Banyak. Kita dah tengok macam mana HRDF hari tu, Human Resource Development Fund, di bawah Kementerian Sumber Manusia, ada pelbagai kes pecah amanah, salah guna. Okay, now you ada menteri yang pernah terlibat, okay, yang pernah terlibat dalam benda macam ini. Dan mereka yang pernah terlibat dan mereka mengetuai kementerian. Sangat-sangat menakutkan, Betul. Sangat-sangat menakutkan. Tak boleh nak fikirlah dalam jangkaan otak ni macam mana nak buat.